Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Soalan seterusnya. Saya ada terima mesej daripada seorang kawan. Mesej tersebut hendaklah disebarkan pada 10 orang. Kalau tak sebar, saya akan dapat musibah. Manakala jika saya menyebar mesej tersebut, saya akan mendengar khabar berita yang indah atau sesuatu yang baik dalam masa 2 jam. Karuk belaka ni. Ini semua ni mainan, maknanya konsultan yang dilantik untuk melajukan penggunaan SMS. Dia orang akan ambil kesempatan atas macam-macam hal, atas wakil, atas isu-isu semasa. Dia orang akan buat satu-satu cerita yang menasabah, kita sebar 10 orang. Nah, ni penyakit dia ni. Jadi bila kita duduk layang, dia akan untung berjuta-juta ringgit dalam masa 1 hari saja. Satu malam saja kita layang 10 orang ni, 500,000 lebih kurang dia dapat free. Dia tidur dah gitu, masuk 500,000 ringgit. Kita boleh nak dapat 500,000. 3 kali hidup lagi tak boleh. 500,000. Nah, itu bodohnya Melayu ni. Nah, jadi benda-benda lagu tu nyok layang juga. Sebar pada 10 orang. 10 jadi 100. 100 mesti jadi 1000. 1000 menjadi 100,000. Nah, atas 100 orang di atas mesej, seorang je layang, akan berkembang selalu menjadi 1 juta. Bolehkah saya menggunakan produk inai yang halal yang berada di pasaran untuk warnakan rambut saya yang telah beruban? Untuk suami, jika suami juga mahu menggunakan produk itu, apakah hukumnya? Jadi isteri ini dia rambut dia berubang dah. Dia ada suami. Jadi sunat isteri yang ada suami menghinaikan rambutnya yang beruban. Begitu juga laki-laki. Tapi laki-laki ni sunat menghinaikan rambut tanpa kait dengan ada isteri. Seorang diri duduk pun sunat juga. Dia hinaikan ubang dia. Ada isteri pun sunat juga. Kerana ini sunnah Nabi. Orang perempuan dia ada syarat, iaitu kena ada suami baru boleh inaikan. Kerana rambut putih itu suami tak suka tengok. Dah kalau rambut putih tak ada suami, tak ada hal, siapa nak tengok rambut pun putih. Duduk lama cak kerik dia tengok. Jadi kalau ada suami bolehlah dia inaikan, tak ada masalah. Suami nak pakai juga, suami berubang boleh inai. Dan kata pendapat yang paling kuat, sunat orang laki-laki yang beruban inaikan ubangnya. Ikut sunnah Nabi. Saya sangat menyayangi kucing. Baru-baru ini saya telah memandulkan salah seekor ibu kucing dan ingin mengkasihkan 3 ekor lagi kucing jantan atas sebab-sebab tertentu. Sekarang ini kucing saya ada 7 ekor. Seekor ibu lagi tunggu masa nak bersalin. Nak bagi orang tak boh. Nak buang kat pasar kesian, takut tak makan. Yang tak tahannya kencing dalam rumah. Kadang-kadang berok. Walaupun hati nak marah, sabar je lah. Adakah saya melakukan dosa kerana buat demikian padahal niat saya baik? Terima kasih kerana menjawab soalan saya. Dia ni minat kucing, ada 7 ekor kucing, dia nak mandulkan seekor ibu. Tak mau jadi beranak. Dak cakap dah kecing dalam rumah. Korang tak boh. Ramah. 7 ekor cukup dah rasa. Ramah benar kalau 7 ekor ni. Kita dulu 13 ekor. Jadi hak jatang dia nak kasih 3 ekor. Hak ni gagah sangat ni jatang. Nak makan meh tokat ali. Jadi jawab ni berlaku khilaf di kalangan ulama, iaitu kita mengkasih atau memandulkan binatang. Ada pendapat mengatakan jika saja-saja main-main buat suka-suka, hukumnya haram. Kalau ada sabab, maka hukumnya makruh. Pendapat yang kedua mengatakan jikalau ada sabab, di antaranya untuk memberi maslahah pada orang lain, tak jadi berok ngata dan sebagainya, maka hukumnya harus. Soalan seterusnya. Apa hukumnya kita pergi ke rumah jiran mencari rahsia, lepas tu pergi pula ke rumah jiran yang lain, kemudian menceritakan keburukan jiran yang sebelum itu? Apakah hukum? Hukumnya haram. Ini dia panggil namam. Namam, pengadu domba. Pergi rumah tu cari berita, pergi rumah ni cari berita. Lepas tu ambil cerita tu capur-capur jadi rojak keling. Cerita kat tu, cerita kat ni, balah habis orang. Satu hari Nabi berjalan-jalan dengan sahabat. Kemudian Nabi berhenti pada 2 buah kubur. Nabi kata, innahuma yu'azzabani wala yu'azzabani min kabir. Kedua mayat ini sebenarnya sedang kena azab. Nabi dengar, sahabat tak dengar. Tidaklah dia diazab dengan sebab dosa yang hebat-hebat, yang berat-berat. Bukan kerana berzina, bukan kerana rombak masjid,
bukan kerana banner kasino, bukan buat kilang arak, bukan dosa berzina, bukan merokok menyamung. Ahaduhuma la yastatiru wa fi riwayatin la yastamdihu anil bauli. Satu mayat ini dia dulu berak kecing buat lebih kurang najis, kena dikain kena apa, semayang juga kena azab dalam kubur. Wa ammal akhar, mayat yang satu lagi, yamshi fil ardi namimatan au kama qala. Mayat ni pula ni seorang lagi jenis dia dulu masih hidup gerah gigi jalan rumah orang, laga orang. Nah, cerita ni adu kok nu, hak ni adu kok ni, balah kawan tu. Jadi kena azab dalam kubur, itulah dia akan dapat. Soalan seterusnya. Ada acu ustaz khabar betul bahtera Nabi Nuh dibuat daripada kayu kokar tak? Selain dari kayu kokar, kayu lain ada tak? Dalam Al-Quran ada tak cerita pasal benda ni? Dia tanya betul ke tak bahtera Nabi Nuh buat daripada kayu kokar? Dah kalau betul dah lah kayu kokar saja, dah kayu lain ada tak buat kapal tu? Jawabnya manalah aku tahu, kapal tu dua warna pun tak tahu. Nampak tak? Lain kapal tu ada cenering. Boleh tak pakak pergi tengok, cek apa semua. Tak ada bukti apa pun, jadi cerita orang sahaja. Jadi nak kata betul pun boleh, nak kata tak betul pun boleh. Ini bukan akidah. Nak kata pernah ada setengah orang dia buat cerita ni daripada kayu kokar buat bahtera Nabi Nuh. Bahtera itulah yang nama Allah suruh buat bahtera dalam Quran tu. Tuhan suruh bina kapal, Nabi Nuh buat kapal daripada kayu. Dalam Quran tak sebut kayu kokar. Tapi dalam setengah daripada cerita-cerita orang dulu-dulu, kayunya kayu kokar lah. Katanya. Jadi bukanlah hadis sahih. Jadi kita nak cerita pun tak salah kayu kokar, dan kalau kita kata tak percaya pun tak ada masalah. Boleh jadi saja, maybe putih lagi. Maybe ni faham kan? Maybe yes, maybe not. Mungkin betul, mungkin tidak. Itu saja. Kalau ya betul pun tak ada hak, kalau tak betul pun tak ada hak. Yang kita wajib percaya, Nabi Nuh membina kapal dengan arahan Allah sehingga Allah menurunkan ribut taufan. Nampak? Sehingga tenggelam Nabi Nuh terselamat dengan umat dia hak di atas kapal. Dalam hadis pun cerita gitu, dak khabar lah kapal tu buat pada kayu apa. Hak ada dalam internet, dalam artikel, itu bukan hadis sahih. Hadis hasan pun tidak juga. Saya sudah beristeri. Isteri saya ni dulu okey, duduk rumah saya. Tapi sekarang sudah sebulan lebih dia tak nak balik rumah saya. Dia nak duduk rumah mak ayah dia. Saya ajak balik, dia tak nak balik. Sedangkan saya tak izin dan tak reda dia duduk di sana. Soalan saya, apakah perlu saya buat? Apakah hukumnya isteri saya berbuat demikian? Harap dapat penjelasan secukupnya. Dulu ni dia molek, dia ni jadi tak molek gua ni pergi balik duduk mak dia, tinggal laki dia seorang. Perbuatan ni haram, derhaka namanya. Ingatlah orang perempuan kalau nak berkahwin, nak berlaki, kena ingat ni. Bila kita kahwin, wajib kita kena ikut suami kita. Suami kita kata tak boleh balik rumah mak kita, tak boleh balik. Suami kita kata tak boleh jijak, tak boleh jijak. Wajib taat. Gitulah hukum. Kalau tak ambuh gitu, jangan nikah, menyusah ke orang lagi. Nikah, tengok orang nikah. Tapi tak mau taat ke suami. Ni menyakit. Ibu bapa juga berdosa kerana tidak menghantar pulang anaknya kembali. Nampak? Pernah berlaku pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, ibu bapaknya datang kembali mengheret anaknya kepada suami. Ibu bapa dia kata, kami tidak mau menanggung dosa kamu di akhirat nanti kerana tidak memulangkan kamu kepada yang berhak, iaitu suami kamu. Dia ajar anak dia tak erti bahasa. Ni mak lah, malah sayang lakimu tu, sagi jadi tak tahu ke cerita. Dan kita pula sepatutnya tanya dia pendeha, sebab apa dia tak mau balik? Tak mau balik sebab dia tak mau kita dah. Tak apa, nikah lain. Dari duduk sana wajib nafkah, tak wajib nafkah. Dah semayang tidak diterima. Ingat tu semayang isteri yang keluar daripada rumah tanpa suaminya reda, suruh balik tak mau balik, tidak diterima. Haji pun saya tak usah cakap, semayang tidak diterima. Ingat tu. Lelaki yang tak terima semayang, yang tak beri nafkah anak bini, tinggal bodoh. Nikah baru pula, bini baru di Kuala Lumpur, tinggal anak bini hak tergantung tak cara terus. Hak tu semayang tak terima juga. Orang perang keluar daripada rumah, lari daripada rumah, isteri tanpa izin suami, hak tu juga semayang tidak diterima. Jadi siang